Setiap orang pasti memiliki impian. Lebih-lebih lagi, impian yang tercipta dari hati yang penuh dengan rasa ingin tahu dan kekaguman terhadap keajaiban alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kekaguman ini lahir ketika kami mula menelusuri lautan tercantik di dunia Wild Atlantic Way. Dan kali ini kita ingin menyaksikan keindahan Pulau Dursi di Island. Wild Atlantic Way Island. Ini baru Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kelima Trip Island 381. InsyaAllah pagi ni saya akan masak nasi goreng dan juga semalam ada lagi kari ikan tu. Yang ni saya tengah panaskan. Bila dah perangat, dia akan jadi lebih sedap. So kita akan makan dengan roti Bengali ni, InsyaAllah. Okay, so kita masak dulu. Okay, sebelum itu Abang Aziz masak nasi goreng. Saya buat perapan. Nanti malam kita makan grill. Grill and spaghetti. So untuk kambing selalu kita akan guna hot peri-peri campur dengan Cajun ni. Cajun ni saya akan habiskan. Terus satu hot peri-peri ni campur sikit je lah, sebab ni pedas. Tapi yang ni padu. Ni kau boleh beli dekat link atas. Power tu punya retak. Okay, tuang 2 sudu minyak masak ataupun 3 sudu minyak masak. Okay, hot peri-peri letak 1 sudu besar. Sas. Okay, cukup. Saya menggunakan clear honey. Sebenarnya, each captain memang wajib memasak. Cuma kalau dah ada member yang dah boleh memasak tu, kita bagi racan mereka basi. Kita ni jadi tukang review pun okey. Kalau nak tahu, antara menu wajib dalam trip vacation adalah lamb grill yang dimasak oleh captain sendiri. So kita akan buat slow cook. Kita perap selama 8 jam, mungkin lebih. Kita letak dalam 90 Celsius saja. Okay, yang ini saya gunakan Cajun peri-peri. So ini dalam bentuk botol ada, dalam bentuk pack pun ada. Kalau korang botol pun boleh. Kalau yang Cajun ni botol dia macam ni, senang. Kau beli suka-suka. So yang ini saya buat untuk ayam. Okay, lepas tu kita peras di bawah. Sedap guys. Tak sabar-sabar. Kita pergi mana? Menuju Ring of Kerry. Kerry. Ya. Dan juga satu lagi Pulau Dursi. Pulau Dursi. Ya. Okey. Sangat teruja. Walaupun cuaca pagi ni sangat sejuk. Okey, kita dah mulakan perjalanan dah untuk menuju ke Pulau Dursi. Di situ kita akan naik cable car nanti. Kita tengok apa yang uniknya Pulau Dursi ni. Jom ikuti kami. Perjalanan kami akan mengambil masa lebih kurang dalam 3 jam. Rasanya dia akan lebih sikit sebab kita akan berhenti di beberapa tempat untuk photoshoot. Okey, jom.
sip minyak sekejap di kedai Circle K ni. So suka lah tengok dia punya bangunan-bangunan, nampak. Mengingatkan saya tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dalam movie-movie peperangan tu. Macam ni lah bangunan-bangunan dia. Unik. Insomnia ni dari Switzerland, nampak tu. Dia kata good coffee. Asap guys. Betul. Setakat ni kopi Circle K yang Insomnia ni terbaik. Korang kena try kopi ni. Jom, sama perjalanan. Kadang-kadang kita kena berterima kasih dengan Google kerana Google dia suka bagi laluan-laluan kampung macam ni yang kadang-kadang dia punya road tu less taken by ada human being, hanya orang-orang lokal je, bukan turis punya road. Tu yang kita suka tu explore. Kalau kita lihat belah kanan kita ni adalah National Park Island ni, tapi kat sini kita dah mula nampak perbezaan formation muka bumi dari kawasan yang kita lihat pantai yang lebih landai. Ini kita dah mula memasuki kawasan berbukit-bukit, bergunung ganang. Cantik. Okey, kita dah masuk dekat area County Kerry. County Kerry ni adalah macam kira negeri Kerry lah, ataupun daerah Kerry saya rasa. So dia punya flag dia warna hijau kuning. Berbeza dengan kalau kita masuk court dia warna orange sikit. So kita boleh tengok flag tau. Dan diorang proud dengan county masing-masing. Oh, ni jambatan ni muat-muat je guys. Ngam-ngam tu. Kita dekat depan rumah orang ni ambil gambar sekejap sini lah. Okay, on the way kami nak ke The Sea Island. Lalu kat kawasan option B ni. Oh, cantik betul, jumpa pula jambatan kat sini. Lepas tu ada mirror reflection pula kat situ. Ya Allah, ini spot wajib berhenti. Tiada kata-kata, just enjoy the beauty. Kita je, tak ada orang lain lah. Bila nak sampai ni, tiba-tiba tadi tengah jalan-jalan tu, tengah dekat laluan tadi tu, tiba-tiba nampak pula signboard coklat macam ni Lorge, betul tak tahulah sebutannya. Chocolatier. Aduh, tak boleh lah, bila coklat je kena berhenti. Lodge Chocolatier. Abang Azli dia nampak tadi daripada tepi jalan tadi ada coklat straight. Rupanya depan ni dia kata fancy a cup of hot chocolate. Let's go guys, let's go. Okay, jom kita masuk. Tengok, uish. Ada hazelnut chocolate spread. Kita dah masuk. Macam-macam coklat ada. Ya Allah. Ini ada button coklat, two coklat, handmade coklat, everyday coklat, kotak coklat. Apa lagi ni? Air coklat, olive coklat. Apa lagi semua coklat ni? Pencuci muka coklat. Ada coklat. Oh, we can try this one. Wow. Dia bagi test lah. Thank you very much. No. Yes. Nak ambil semua pula. Okay, kita rasa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia bagi satu, lepas tu dia lari dah. Dia takut saya ambil lagi. Oh, ada chef lah kat dalam tu. Excuse me, can I take the video? Picture?
No. Oh. Dia tak bagilah. Alamak. Okey. Tadi kat sini dah ada beberapa pilihan lain. Ada blueberry jam, strawberry jam, chili jam pun ada, dan spices yang ini. Abang kali ambil yang ni. Oh yes. And this. Oh, ni almond Almond. Oh, ni almond tu. Oh. Sedap. Almond sedap. Korang kena beli yang tu. Berapa satu tu yang tu? Ini 8. Oh, RM40 lah Pengalaman peribadi saya setakat ni, merata negara yang kami kembara di serata dunia, inilah kedai yang menyajikan hot chocolate terbaik yang pernah kami rasa. Kalau nak tahu, Ireland juga merupakan negara yang terkenal dengan coklat susu yang terbaik kerana hasil tenusu mereka yang berkualiti tinggi. Chef dia kat dalam sana tu. Teringin nak masuk. Hello chef. Your chocolate is good. Thank you very much. Very nice. Enjoy. Yes. Saja bodek kok boleh masuk dalam. Tak boleh, tak dapat. Kita tengok tadi dia punya topi tu tinggi gila. Itu level of experience, years of experience. So makin tinggi topi tu maksudnya lagilah berpuluh-puluh tahun. Tak percaya korang Google. Abang Din telah membeli Chocolate Lodge. Wah, okey. Susah nak datang susah datang. Sini dah satu saja. Betul. Ya, lagipun sebab yang kat sini dia ada orang kata butik coklat. Ya, different daripada coklat yang biasa. Abang Khalid, oi. Chocolate. Another chocolate. Ya Allah. Masya-Allah. And chocolate. Lupa nak beli hot chocolate, datang kat kedai coklat tapi tak beli hot chocolate, memang kapir lah. So tadi abang Khalid pun beritahu, apalah datang sini beli hot chocolate kat kedai minyak. Sudah ada dalam kat sini, kita rasa the real hot chocolate by chef dia. €3, sorry. €3.50. Ai, RM3.50 bayar pakai kad. Lain macam. RM15 bang. Sombong amat. Bismillahirrahmanirrahim, kita rasa €3. Bapak pekat, sedap. Kalau sejuk-sejuk macam ni, layan hot chocolate ni, Abang Azli confirm rasa menyesal tak minum. Kita sejuk. Lepas tu hot chocolate ni panas. Dia masuk kat tekak tu, ya Allah sedap. Abang Azli rasa. Sedap. Tapi serius memang sedap. Sedap kan, malu. Tahu sebab tadi saya tengok cara dia buat. Dia ambil coklat, kat tu dia timbang, lepas tu dia cairkan and then dia masukkan susu. Tak tahu dia masukkan apa, lagi satu, lepas tu dia masukkan air sikit, lepas tu dia kacau. So this is the real hot chocolate. Bukannya coklat serbuk. Betul. Macam selalu kita makan kat negara, kita minum kat negara tu yang dia bagi susu cair, lepas tu dia bagi kau serbuk untuk letak dalam tu. This is the pure hot chocolate. Oh, number one. Ya, sedap. Okay. Where are you from, guys? Malaysia. Malaysia. Yeah. Whereabouts in Malaysia? Kuala Lumpur. Very Yeah. good. First time coming to Ireland? Yeah. Enjoy. Thank you. Bagilah coklat free. Seronok tonton travelog kami? Jangan lupa subscribe dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton, sertai package travel kami di raycation.com. Ini baru. Okey, kami pusing balik. Kat sini ada Molly Galleons. Kita berhenti sekejap untuk kita ambil gambar kat sini. Lawa. Sini boleh jadi spot area untuk bergambar. Dia memang tak sah kalau trip dengan Raycation kalau kita tak berhenti, tengok tempat cantik, tengok ada spot-spot yang unik, yang rare, memang kita akan berhenti terus. Kalau terlajak, mesti kita ataupun dah terlepas, mesti kita akan patah balik, pusing balik dan kita akan datang balik ke sini. Itulah dia mode travel Raycation. Tadi baru je berhenti dekat apa minum hot chocolate tadi tu, kedai coklat tu. Tapi tiba-tiba nampak pula rumah traditional Irish kat sini. Okey, kalau kita ke sini di Molly's Old Tea Room ni,
Korang boleh layan homemade ice cream, traditional home baking, dan juga boleh beli dia punya craft tangan dia orang. Dia orang knit sendiri tau baju-baju ni, tapi harga boleh tahan 90 euro macam tu lah. Tapi memang cantik lah. Macam ni saya suka yang warna ni. So Irish tau. Dia nampak macam nice lah dia punya ni. Memang berseni lah, berseni dia punya craft dia. Lepas tu dia ada yang macam ni. Oh, gebu tau. Dia punya soft lah texture dia. Okay, jom kita masuk dalam kedai dia. Nice. Okay, jom kita masuk. Wow, nice. Ya Allah, kedai dia unik. Tengok dia punya ni, punya scarf dia berkualiti tinggi guys. Ui, lawanya scarf dia. Cantik. Ini ni guys, untuk wash ke. Ni best. Ni 30 euro je, RM100. Okay lah. Ui, bang, feel warm bang. Wah, ada tak nampak macam Cik Kiah tengah nak pakai anak tudung? Smart. Saya dah jerat dah 2 orang ni. Dia dah tak nampak dah pintu keluar dah tu. Macam akak punya baju hitam apa tu? Knitting tu, lawa tu. Smart. Aduh, teringat kat anak aku lah bila tengok baju ni. Baju kecil tu comel. Lepas tu yang ni baju kanak-kanak, tau ni. Allah, comelnya. Ya Allah, comelnya kalau Iris pakai. Guys, cantik sangat guys. Comel lah. Okey guys, kalau korang masuk dalam ni insya-Allah susah nak jumpa jalan keluar macam dia orang. Kena azan. Allah Akbar, Allah. Cari Kak Noni mana? Kita azan sebelah Allah dia kejap. Ya Allah, tak jumpa Allah, tak jumpa ni. Rasanya bukan Kak Noni yang kita kena azankan, tetapi adalah Abang Khalid. Saya azankan kejap. No. Oh my, Mam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar. Tersedar. Banyak lagi guys. Jom saya buat rounding. Cuci mata. Ini pun ada. Cawan-cawan yang macam ni, Irish punya arts. Dan yang ni coaster pun ada. Yang ni pun ada pins. Belakang tu ada lagi, ada boys cap yang lain juga, menarik. Kawasan dia, unik lah. Dia buat macam ni, konsep-konsep kampung. So tu antara orang kata keunikan kedai ni. Wah, tu hand knit. Smart lah bang. Ya, perfect fit. Nice. Topi ni. Guys, ni bang. Smart ni. Ini gentleman punya topi. Cuba pakai bang. Bang. Macam Englishman lah. Style lah, macam Irish lah. Macam tu. Hello my ladies, I'm coming from you. I'm coming for you. Tak sesuai, muka saya tak sesuai pakai cap ni. Nanti saya kena hina. Tu korang dah menghina aku lah tu. Tahu tak? Tengok video ni kan. Betul tak? Abang Din, Abang Khalid, Kak Noni, jauh lagi ni. Jom. Okey, kat tempat pendidikan kita ni, tandas dia unik sikit. Saya nak tunjukkan dia punya pump tandas dia. Bapak kau, dia buat daripada ni tu. Tu dia. What? Dunley made by Macroom Engineering. Gila kau. Kita kasih flash. Dahsyat. Okay, sekarang ni kami dah settle dekat sini. Okay, bye-bye. Jumpa lagi nanti insyaAllah dalam next trip. Saya cakap kat lepas ni kita tak ada berhenti dah ya Allah. Nampaknya azan saya tidak berjaya tadi.
terowong ketiga. Tadi terowong 1, 2, 3. So untuk pertama kalinya kami jumpa terowong, terus jumpa terowong kedua, and then terus jumpa terowong yang ketiga. Okey, untuk lalu kat terowong yang ketiga ni, kita kena berhenti kat sini supaya kita boleh menyaksikan. Saksikan dulu sama ada atau tidak kenderaan yang datang daripada hadapan. Kalau tak ada, boleh masuk. Macam tu. Sebab dia satu lane saja. So kena betul-betul berhati-hati. Oh, memang puas hati laluan ni. Kita dah masuk kawasan Cork punya county, dan dia punya cantik dia. Laluan pegunungan ni memang, kita lalu di pesisiran kaki gunung ataupun di atas gunung sebenarnya. Memang cantik. Amazing. Okey, jika sebelum ni kita di Celtic Sea, maka dengan ini bermulalah Wild Atlantic Way. Selamat datang. So bermula daripada sini, kita akan menempuh laluan tepi laut Lautan Atlantik. This is the island Wild Atlantic. Okay, jom kita nak makan tengah hari dahulu. Kita nak cari fish and chip. Tapi tahun ni dia macam unik kan, warna-warni. Lawa. Okay, kita sampai dekat Bryn Lobster Bar. Jom kita tengok apa yang ada. Tu ada Cajun Spice Calamari. Oh, guys, yang tu stesen minyak rupanya, guys. Unik. Okay, so ini dia Castletown dia. Memang cantik lah tempat dia. Lokasi wise dia fantastic. Dia dah macam dekat Norway dah. Dia punya vibe dia sangat sinik dan juga mendamaikan. Inilah yang paling old school lah. Tepi jalan tu saya minyak. Kalau kau punya kereta minyak dah habis, kau berhenti je tepi jalan raya ni. Lepas tu terus kau isi. Nampak tu, ni petrol. Harga kat sini lebih kurang dalam 1.78 sen euro untuk 1 liter. Di sini adalah minyak diesel 1.77 euro. Kalau kereta kau nak tukar tayar ataupun nak pump tayar, kat sini. Nampak tu, terus direct je sekali. Senang. One stop center. Harap-harap tak adalah kemalangan orang melanggar pump petrol dengan pump diesel tadi. Macam kampung enggak? Wow. Oh, kita dah sampai bartender kita. Hello. Your water, please. I am Malaysian. Yes, I've been living here about 30 years. Oh my god, your slang Irish. Yes, thank you very much. One for you. Terkejut pula tiba-tiba beli aiskrim. Buang tebian apa pun ada. Makan bedak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, macam aiskrim McD. Gebu. Okay, apa pun. Tapi meriah lah dia punya ni. Kan? 2 euro Okey lah, murah. Bismillahirrahmanirrahim. Vanilla Macam McD je. Vanilla. Oh. Sorry. Yeah. I'm sorry on the delay, guys. Wow, ini aku jealous ni. Oh. Kot Rasa ni ikan kod pun sebab dia rasa dia lain daripada yang kita makan tu. Memang sedap. Sebab dia kenyal-kenyal. Okey, Abang Din pula. Silakan Abang Din, rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Mana lagi sedap bang? Yang dekat Slate ke atau dekat sini? Sana ikan pulok. Ni? Ini ikan kod ni. So, lagi sedap yang mana? Lagi sedap sini. Sedap yang ni lagi okey, lagi sedap. Dia jadi cameraman, dibayar oleh orang putih terkenal. 1, 2, 3 senyum dia kata. 1, 2, 3. Dia faham lah tu.
Okay, Alhamdulillah kita dah settle lah makan di Brins Lobster Bar di Castletown Bear. Kalau korang datang sini, memang disarankan rasa fish and chip island ni. Macam sebelum ni kita orang makan menggunakan ikan mackerel, ikan pollock. Yang ini dia pakai ikan cod. So kalau macam tanya Mr. Paul pun yang kita buat aktiviti hari tu, dia kata cod the best fish untuk buat fish and chip. Dia tak terlampau lembut, tak terlampau orang kata kenyal sangat. So menarik lah, dia punya taste dia pun sesuai untuk dibuat fish and chips. Okay, now kita sambung perjalanan kita menuju ke The Sea Island. Ada orang tu dia cari kunci kereta. Dia terlupa tadi kunci kereta dia kita pinjam. So muka dah cuak dah. Member muka dah cuak. Biar dah sungguh. Dia boleh buat muka confident. Itulah. Saya pun lupa nak bagi tadi. Okay, jom kita meneruskan perjalanan menuju ke The Sea Island. Let's go on. Untuk Ramadan 2026, di bawah misi Madrasah Umum, kami merancang untuk menayangkan Kembara Wahyu. Siri ini sebenarnya memaparkan kisah hidup Nabi dari lahir sehingga Nabi menerima wahyu yang pertama. Ramai yang mencadangkan kepada kami supaya tabung dibuka untuk mereka mewakafkan pendapatan untuk membangunkan madrasah umum. Ramai yang nak menyumbang tapi tak pasti caranya. Untuk kali pertama, kami mempelawa penonton yang ingin bersama-sama kami untuk membangunkan madrasah umum. Kami menjangka tontonan untuk Ramadan 2026 ini akan melepasi angka lebih 5 juta tontonan pada tahun 2026. Lebih menarik lagi, perbincangan dengan TV Al-Hijrah juga telah selesai. Kami mendapat lampu hijau untuk disiarkan projek ini bukan sahaja di YouTube oleh TV tetapi juga di televisyen. Wakaf ini bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk arwah yang telah pergi. Ilmu yang bermanfaat ni sebenarnya salah satu daripada jalan yang masih ada lagi untuk kita kirimkan amalan pada arwah-arwah yang telah pergi. Jadi booster lagi bila tayangan ini sebenarnya ditayangkan pada bulan Ramadan dan konten ini pula kekal di situ, tidak dipadam-padam. Sumbangan tak kira jumlah. Kalau mampu 100, bagi RM100. Kalau mampu RM5,000, bagi RM5,000. Yang mampu RM5, walaupun sedikit, tetap layak menjadi pendiri Madrasah Umum Kembara Wahyu. Marilah kita sama-sama mendirikan Madrasah Umum dan bersama-sama kita sebarkan ilmu yang bermanfaat ke seluruh dunia. Semakin kita menghampiri The Sea Island ni, semakin cantik formation bentuk muka bumi di sini. Oh, cantik dengan batu-batuan. Lepas tu kita dah boleh mula nampak ada ladang-ladang dan juga kita dah mula nampak laut. Sebentar saja lagi, dalam lebih kurang 15 ke 19 minit kita akan sampai ke parking lot dia. Dan kemudian kita akan ke The Sea Island menggunakan cable car yang unik tadi. Jom. Itu dia kabel karnya tergantung di atas laut. Ya Allah. Dekat anda nampak kabel karnya? Itu dah ada kabel kar dia. Dia bila sampai di The Sea Island ni memang terkesima lah. Sebelum ni kita bila sampai dekat island rasa macam dah best, tapi dia belum lagi buat kita macam wah, macam extravaganza punya feeling tau. Tapi bila kita sampai ke The Sea Island ni, ya Allah, no wonder lah, cantiknya. Cantiknya island. Woohoo! Akhirnya. Mak, saya berjaya
dunia bang. Saya sampai hujung island. Wah, kawah sangat majestic. Wah, indah betul. Ciptaan Allah. Okay bang, macam mana bang bila sampai ke Dusi ni? Oh, dalam perjalanan. Memang dalam perjalanan tadi pemandangan begitu cantik, menakjubkan. Subhanallah. Okey, kami nak pergi ke bahagian cable car. Kita nak naik. Bayaran dia cuma 10 euro saja untuk return tiket. Pergi sana lepas tu balik. Cukup dah dapat rasa kan. Let's go. Kalau kita ke Desi, jangan lupa untuk singgah di cable car spot untuk kita naik cable car ni. Okey, kita dah sampai next station. Masjid Jami' Ampang Park. Oh, bergegar nampaknya. Saya agak kerisauan bila Abang Khalid masuk saja bergegar. Punyalah buat. Okey. Ini ya Allah, ini pakai ni macam rumah kampung aku. Ya Allah. Ini dia suasana. Di dalam cable car Jersey Island. Bawah tu siap nampak kambing lagi ah. Oh, tapi dia punya cliff dekat island ni memang luar batasan kehebatannya. Ini baru lawa. Ya Allah. Ya Allah, cantik. Menenangkan. Dia kata, "Mbak, jom ada manusia datang." Oi, Mbak, dia kata. Kambing ni dia tengah lepak meragut. Tengok ni, guys. Saya punya framing ni. Ush, amazing guys. Oi, apaan? Apaan? Record. Okey, tak perlu nak trekking jauh-jauh. Turun saja daripada gondola tu. Jalan sikit je dekat sini, dekat bahagian clean ni. Ya Allah, dah memang cantik gila. Sebab apa kau akan menghadap lautan Atlantik. Datang ke island, kalau tak tengok dia punya cliff yang magnificent tu, rugi. Korang sangat rugi. Tengok. Wow. Sekejap, saya buat POV shot. Wow. Oh gila weh. Korang ajar, tahi pun dia letak ujung-ujung dunia, tahi. Okay, ni antara salah satu tip bila kita berada di cliff. Macam mana kita nak ambil gambar. Seorang mesti ambil dekat bahagian ni, seorang lagi dekat depan tu. Wow, lawa gila cliff ni. This is Wild Atlantic Way Island. Pengalaman berada di Cliff Island. Menakjubkan. Tengoklah ke bawah tu. Betapa indahnya rumah. Lepas tu cable car. Cantik. Memang menakjubkan. Air yang biru. Dengan angin yang kuat juga. Dengan kambing-kambing situ. Memang patut datang sini. Rugi tak datang. Kena datang ya. Abang Khalid masak air. Okey, saya naik atas sedikit. Jumpa dengan kambing biri-biri kat sini. Dengan bunga lagi. View pada atas ni. Sementara dia orang queue untuk saya nak naik cable car tu. So saya jalan-jalan dulu. Dapat kat sini.
Okay, silakan. Okay, bye-bye. Bye. Tak apa. Tak mesti kena halau. Okay, kita dah nak sampai dah. Alhamdulillah. Okay, tunggu Abang Azli je. Kita beli kopi dulu. Kesejukan guys. Have a lovely time for the rest of your holiday. We're delighted to meet you. Thank you. Bye bye. Okay, bye. Have a nice trip. Kan betul saya kata orang Ireland ni memang dia friendly lah. Seronok borak dengan dia. Tak sombong. 2 hot chocolate. 2 hot chocolate. Okay, kalau korang nak order minuman kat sini, dia hanya ada cash saja, sediakan cash. Dia orang tak accept kad pun. Alright. Okey, alhamdulillah selesai sudah mission kita untuk ke The Sea Island. Memang satu pengalaman yang sangat menarik, mengujakan kita. Dan sekarang kita heading back ke penginapan kita. Malam ni kita nak layan kambing bakar guys. Dan kemudian kita nak restore diri kita ni, rehat-rehat. Dan kemudian baru kita bergerak besok ke arah Dingle. Tapi kita nak explore Ring of Kerry pula. Nak tahu apa Ring of Kerry? Stay tuned for the next episode guys. Dalam perjalanan pulang, kami dihidangkan dengan sebuah pemandangan yang sangat memukau. Tak hairanlah mengapa Wild Atlantic Way merupakan salah sebuah jalan raya yang paling menakjubkan di dunia. Walaupun ia adalah sebuah laluan yang popular, keindahan semula jadi Wild Atlantic Way memberi kita peluang untuk menikmati ketenangan alam dengan banyak tempat yang terpencil untuk kita nak beristirahat dan menikmati keindahan yang belum tercemar oleh tangan-tangan manusia yang rakus. Alright, kita dah sampai penginapan dah. Sekarang kita nak keluarkan kambing yang kita masak. So, kekurangannya adalah kambing. Dia punya oven ni tak bagus lah. Kita kena masak balik tu. Sepatutnya kita orang buat slow cook ni dia boleh tinggalkan je. Ni tak boleh oven ni. Oh, sedap. Okay, lembut. Lembut. Mantap. Memang sedap. Oh, lembut ni. Benar lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Memang lembut betul lah. Sekejap. Berapa tu masuk sampai dalam? Dah dapat cara tu. Tak rindu dah dekat Cokos Chicken tu. Masih banyak lagi keunikan island yang menanti pada episod seterusnya. Kami akan bawa anda menikmati pantai dan tebing yang dramatis seperti di Kerry's National Park, Killarney's Lake serta pemandangan Laut Atlantik yang luas. Tidak lupa, kita akan ke salah sebuah pemandangan ikonik yang dipanggil Gap of Dando. Apapun, terima kasih kerana menonton travelog kami kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Keledihan betul. InsyaAllah tak ada tu. Ui, this is a real hot chocolate. This is a real hot chocolate. Nyorok nanti dia marah. Nyorok. Buka kereta tu. Kunci dah. Payahnya nak jadi shooter. Seorang dia yang minum, dia yang shooter. Meninggal. Kita kopi insomnia ni memang good coffee. Yang kita try. Bismillah. Apa? La ilaha illallah. Sampai dulu. Azal lah minum tak sampai ni. Macam tak sampai makam ni. Review saya dari Abang di Island. Love you. Saya masih banyak lagi dosa. Boleh? Ayo kak. Abang kena nyanyi sikit. Nyanyi seng mata kaji Mari long. Tak boleh. Aduh, dah tutup dah. Woi. Ya Allah. Woi. Gila. Fikir lagi dah jatuh.